Assalamualaikum. Kita sekarang berada dekat booth KPDN di program Madani Rakyat Negeri Sabah 2025. So secara keseluruhannya booth KPDN ni kita tawarkan 10 perkhidmatan. Antaranya adalah semakan keturunan emas, kita ada advokasi berkenaan NAPOL, FPIP dan juga price catcher daripada Badan Harga Barangan Negara. Dan di samping itu, di dalam sela-sela masa, kita buat juga beberapa quiz. Kita ada total 6 quiz sahut mega. Hadiah utama kita adalah TV, smartwatch dan juga smartphone. Untuk 3 hari ini, Alhamdulillah, total pengunjung di booth KPDN adalah selama 4,500 orang. So memang satu sambutan yang sangat menggalakkan dalam kalangan warga Tawau. Terima kasih.